Rakyat Malaysia yang memegang visa umrah atau visa pelancong dinasihatkan segera meninggalkan Mekah sebelum musim haji bagi mengelakkan daripada berhadapan tindakan tegas Kerajaan Arab Saudi. Menurut Ketua Konsulat Malaysia di Jeddah, Roslan Sharif, individu yang masih ingkar dan menunaikan haji tanpa permit yang sah bakal berhadapan tindakan termasuk penahanan, pengusiran serta disenarai hitam selain denda sehingga RM20,000 bagi setiap individu. Kalau company ataupun travel agent boleh mencecah ke RM100,000 dengan beberapa sekatan lainlah termasuk tahanan segala aset-aset yang terlibat. Gunakanlah saluran rasmi seperti tabung haji bagi urusan pendaftaran dan pelaksanaan haji. Tidak melibatkan diri atau bersebahat dengan usaha membawa mana-mana jemaah yang tidak memiliki visa yang sah. Justru Roslan menyeru kepada rakyat Malaysia yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji agar memastikan mereka memperoleh visa haji yang sah melalui saluran rasmi seperti Lembaga Tabung Haji.